Alhamdulillah, hanya sebab saya tukarkan simpanan duit cash saya kepada 1 dinar emas macam ni, saya dah untung lebih 100% dalam simpanan emas saya. Macam mana cara dia? Pastikan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Pada permulaannya, antara sebab saya simpan emas adalah sebab saya susah nak buat simpanan yang kalis bocor. Asal simpan selalu bocor, so saya terus ambil peluang untuk simpan dalam bentuk emas. Simpan sikit-sikit sampai saya berjaya keluarkan 1 dinar seperti ini. Pada tahun 2022, apabila saya tukarkan 1 dinar ni, nilai dia hanyalah RM1,100 sahaja pada waktu itu. Dan hari ini tuan-puan tahu tak, harga 1 dinar telah mencecah lebih daripada RM2,600 pada tahun 2025. Bermakna dekat sini saya dah untung lebih RM1,500 hanya sebab saya tukarkan simpanan duit cash saya kepada simpanan emas. Sambil-sambil saya mengatasi masalah simpanan bocor saya dapat untung lebih RM1,500 hanya sebab saya tukarkan kepada emas. Bermakna dekat sini saya dah untung lebih 100% bila saya tukarkan simpanan duit cash saya kepada simpanan emas 1 dinar ini. Yang mana ada masalah simpanan yang bocor, boleh cuba untuk simpan dalam bentuk emas, sebab simpanan emas ini tuan-puan memang terbukti kalis bocor. Dan tuan-puan sambil tuan-puan simpan untuk mengekalkan simpanan tuan-puan, sambil itu juga nilai simpanan kita semakin meningkat bila harga emas semakin meningkat. So tuan-puan nak mula simpan emas hari ini pun mudah, semua secara online sahaja. Klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara bersuma dan boleh terus mula simpan emas hari ini dengan serendah RM100. Dan atau kalau tuan-puan nak kontak saya dulu pun boleh, nak bertanyakan soalan, boleh saja kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senang nak simpan emas.